Tadi dah heja tadi kan? T-A-H-T-A-H-A-A-V bunyi dia tu, itu bunyi kan? Ni, hebat. Okey, adik bawa kertas ni nak pergi mana ni bang? Lepas ni? Pergi, tunggu dekat situ adik tunggu kat situ. Okey. Tu kalau saya baca bang, kosong tu, kosong. Alif tendang bar, tolak ya buaya. Seronok lah. Ada pemeriksaan kesihatan percuma. Lepas abang nanti masih kita cek mata. Atau okey bang kan? Ni tekanan darah pula. Kat sini. Saya punya darah. Tak boleh. Saya darah saya merah tau. Macam baju dia. Mata. Merah. Dia boleh test dia. Tadi yang sempat di besok dua darah. Sekejap. Dua orang dulu sana belum minum pagi. Maknanya okey kan? Cek. Saya tak tahu lah. Tapi saya memang manis. Ada manis tak? Betul tak? Ada sedikit lagi manis. Makcik, yang kita cek makcik, free je. Saya memang manis. Tapi darah manis saya tak tahu. Darah manis lah. Biji manis saya tak tahu. Ui, dia tekan. Boleh tahan. Tengok macam ni. Tapi sihat banget betul. Alhamdulillah. Atas berapa, bawah berapa? Coba. Macam tu. 120-80. Perut. Tak, ini yang set. Betul, ini yang set Pak, betul. Ni, manis tu. Yang penting. Tapi kerja manis tak ada. Nak cek takut sebenarnya. Ada boleh claim insurance tak? Keluar darah? Sekejap, kita test jugalah. Okey, tengok. Kerja manis. Tak boleh mikrofon. Nanti kalau saya tak pakai mikrofon, saya kerja manis, hilang. Aksi DJ. Jadi abang-abang yang nak buat pemeriksaan kesihatan secara percuma kat luar sana tu, memang masuk ke dalam. Saya sedang nak cek saya punya tekanan darah dah sudah. Sekarang saya nak buat untuk sugar apa tadi? Blood sugar level. Betul kan? Saya tak sekolah bahasa Inggeris, saya tak tahu lah kan. Ini MSC ni apa sebenarnya? Management Continuity. Maknanya you all dah semua jadi bakal doktor lah ni. Betul? Doktor apa? Doktor Haiwan. Saya doktor cinta. Sakit tak? Betul? Kalau sakit, I claim balik tau. Tak sakit rasanya. Saya dah cakap tadi kakak tadi. Darah saya merah. Betul. Dek, dengan sini buat dek, jangan takut. Buat Sarima. Lima. Saya nampak bang. Dua kaki tinggi. Tunjuklah yang mana. Yang paling kecil tak ada masalah. Saya belakang sikit okey. Tak ada masalah. Umur saya sekarang agak-agak berapa umur saya? Muda dengan aku. Dan nak ada menantu tau. Pak umur. Kita tengok. Boleh nampak tak? Kalau besar sangat tu, T. S. T. B. H. Alhamdulillah saya boleh nak kena Arjuna akak belum untuk orang. Ulang. Arjuna. Bukan Durjana ni. Jangan salah sebut. Okay? Buang dan menang. Asyik kalau yang buang sampah kat sana macam mana? Tak, sebelum buang sampah ambil kad dulu. Okey? Kepada anda yang nak buang sampah, sebelum buang sampah, kat sini pun ada tong sampah. Tapi kalau nak buang sampah tempat lain, kat sini dah penuh, datang ambil kad baru pergi buang. Kita bagi kad dan kad tu kita akan buat untuk cabutan ketua. Pada hari ini, untuk cabut buang dan menang untuk cabutan ni. Jadi boleh dapatkan cok kat sini ada okey. Macam kenal aja kat ni bang. Dah ada yang buang sampah.
Inilah bagusnya orang-orang Shah Alam ni. Tu dia. Dan kita yang berada di sini, minta maaf bang. Untuk anda yang berada di sini bermula pada 6 Julai 2012, Shah Alam Weekend Bazaar akan bermula kembali. Lokasi di bersebelahan dengan Stadium Malawati, berhadapan dengan Tesco. Jadi insyaAllah saya akan berada di sana. Kita ramai-ramai kan, penuh-penuh kan, setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Bawa bagi hadiah satu dua kat sini. Hadiah tu, kita nak bagi hadiah ke adik-adik kita yang berani cek darah. Ada? Saya nak tengok adik-adik yang nak kena cocok ni. Saya suka tengok orang kena cocok. Dia seronok.